Kenapa hang memilih subjek yang hang pilih? Hang pilih HR kan? HR. First aku pilih HR, degree HR, master HR, dan PhD ni aku lebih kepada behavioral. Kenapa aku pilih HR? Sebab kita nak ubah manusia, kena pergi ke manusia lah, human kita sebut. Satu lagi aku teringat, ini masa aku belajar dululah, belajar dekat pengajian non formal lah, mengatakan bahawa Saidina Umar pernah duduk dengan sahabat-sahabat. Saidina Umar tanya, jika kamu boleh bercita-cita, kamu nak bercita-cita bilik ni, rumah ni dipenuhi dengan apa? Ada sahabat kata, aku nak bilik ni dipenuhi dengan harta. Ada yang emas. Sebab apa? Harta dengan emas tu boleh diinfak fi sabilillah. Lepas tu Saidina Umar bagi tahu, la kuntum tamaniya la tamanaitan baitan mamlu'an bi rijalin ka amsalin Abi Ubaidah Ajarah atau Muaz bin Jabal. Jika aku boleh bercita-cita, aku nak bilik ini dipenuhi oleh individu-individu, pemuda-pemuda seperti Abu Ubaidah Ajarah. Dalam riwayat lain mengatakan Muaz bin Jabal. Di situ Saidina Umar nak mengajar para sahabat bahawa human resource tu benda penting. Kita tak perlukan harta untuk membesarkan khilafah Islam, tak memerlukan emas, tapi yang kita perlukan adalah human resource. Di situ menjentik hati aku untuk pergi dalam human resource, especially major aku dalam bidang training learning and development, untuk naikkan human resource dalam syarikat lah.